Dulu aku pernah cakap orang yang memancing ni buang masa. Haha, tapi sekarang dah terbalik. Yang memancing ni, dia tak adalah paksa kau untuk beli rod reel yang mahal. Pakai yang cikai-cikai pun dah boleh angkat ikan besar. Ikan tak pilih rod yang mahal dengan reel yang mahal tau. Dia beduk je. Hahaha. Janji kena dengan teknik dan skill kau tu sendiri. Nang cerita ikut pada bajet korang lah, tak yalah paksa sangat. Lama 4 bulan aku join mancing ni, aku ada naik kelong, aku mancing tebing. Tapi kebanyakan ni aku ni saltwater punya pemancing lah. Untuk freshwater ni, aku boleh kolam je. Kalau nak mancing secara liar memang tak pandai guys. Tapi aku nak cerita sikit pengalaman pahit aku. Ada orang mancing 9 tahun pun tak pernah kena sengat dengan ikan pari tau. Yang aku ni baru sebulan dah kena sengat dengan ikan tukak. Nasib baik bukan pari dengan ikan sembilang. Apa-apa pun lepas ni kena beringat lah waktu memancing. Kena jaga dari segi aspek keselamatan juga. Buat masa ni aku dah merasa kelong mancing tebing. Lepas ni aku nak target pergi kat bawah jambatan Pulau Pinang pula. Kan itu je, aku pun teringin nak main boat guys. Kalau korang ada siapa-siapa nak invite aku yang newbie ni, okey je. Tapi selama aku memancing ni, kumpau itu pasti. Tapi kalau strike itu rezeki. Apa-apa pun jangan putus asa, okey? InsyaAllah lepas ni aku share je aktiviti mancing aku kat dalam ni. Korang follow je aku. Korang jangan lupa klik button like dan klik button subscribe dekat bawah tu. Apa-apa pun salam satu joran.